Assalamualaikum. Okey, sambungan untuk yang bertanya bahagian dalaman lori jenazah. Okey, ini adalah sedikit dalaman dalam lori jenazah. Panjangnya lebih kurang 18 kaki daripada hujung sana hingga ke hujung sini. Okey, di dalam ini dilengkapi dengan sistem aircon, lampu macam biasa, exhaust fan, dan kita ada meja mandi jenazah, dan kita ada meja kafan jenazah, dan kita ada sinki untuk membasuh tangan, dan kita ada sistem pipe kiri kanan. Dan lantai semua kita buat checker plate supaya memudahkan kita nak membasuh selepas digunakanlah. Ini bahagian dalaman dia. Agak selesa, kami dah guna hampir 20 jenazah dah kami dah gunakan dalam ni. Dah dekat 2 tahun dah kabin ni kan. Baru sempat berjumpa rakan-rakan di TikTok, dan kita cuba hebahkan supaya jika ada waris-waris yang memerlukan perkhidmatan kami, kami boleh je bantu di area Selangor. Okey, kita tunjuk bahagian luar pula. Okey, yang ni adalah tangki simpanan air bersih untuk kita mandi jenazah, lebih kurang 50 liter. Dan ni adalah pump untuk menyedut air. Dan bahagian bawah ni adalah tangki buangan untuk air kotor lah, air jenazah. Okey, kita ada tail lift belakang ni untuk naikkan turun, supaya kalau jenazah tu agak berbadan besar, kita tak adalah beban kita untuk mengangkat, kita pakai lift saja. Okey, kita tengok sebelah sini pula. Okey, yang ni ada pintu, ada tangga, dan belah sini ada tangki buangan lagi. Okey, kita ada genset. Jika rumah waris tak ada bekalan elektrik, kita boleh gunakan genset saja. Jika rumah tu ada bekalan elektrik, kita akan sambung pakai elektrik biasa, dan kita mohonlah tuan rumah untuk memberikan kebenaran kepada kami untuk menggunakan elektrik rumah dia. Sebab kita nak hidupkan pump, kita nak hidupkan lampu untuk kita sama-sama nak menguruskan jenazah tu lah, tidak nanti bergelap pula kami. Okey, base kami di Bandar Baru Bangi, dan kami boleh membantu urusan jenazah. Kalau kabin ni kami boleh membantu seluruh Selangor, seluruh Lembah Kelang. Untuk urusan van jenazah, kami boleh membantu jenazah daripada Selangor dan hantar ke semua negeri. Urusan kami adalah perkhidmatan percuma. Kami membantu daripada urusan mandi, kafan dan van jenazah. Jika ada waris yang berkemampuan, selalunya mereka akan membuat sumbangan kembali kepada tim kami. Jika waris tak mampu, dia tak perlu bayar apa-apa. Just bagi tahu saja, kami akan uruskan A to Z, dan waris tak perlu nak pening, nak